Assalamualaikum dan welcome back to Crowback Channel. Untuk video kali ini guys, kereta Persona ni ada masalah tak boleh masuk gear reverse dan parking. So apa solusinya? Bukan wadidaw, let's check it out. Antara alat yang kita perlukan adalah screwdriver mata bunga. Next guys, tolak gear ke belakang setakat yang boleh. Kalau boleh sampai gear N pun dah kira okey. Seterusnya, dekat bahagian depan gear knob ni terdapat dua skru yang perlu dibuka dengan menggunakan screwdriver mata bunga. Lepas tu dah boleh keluarkan gear knob. Next, tekan tombol plastik putih yang saya tunjuk ni dan cuba gerakkan gear dari neutral sampai ke parking. Lepas tu turun ke gear L. Kalau semua boleh digerakkan, memang sah gear knob sahaja yang bermasalah dan perlu ditukar. So guys, saya ada beli gear knob aftermarket ni dari Shopee. Harga pun murah je dan terdapat pelbagai warna yang menarik yang korang boleh pilih. Next, pasangkan 3 skru yang dibekalkan ni pada lubang-lubang yang ada di sekeliling gear knob ni. Tak perlu ketatkan dulu. Just pasang supaya dia terlekat kat lubang-lubang tu je dulu. Seterusnya, pusing dan buka gear knob mengikut arah lawan jam seperti yang saya tunjuk ni. Selepas itu, keluarkan dulu spring ni. So guys, ada 3 biji getah hitam macam yang saya tunjukkan ni yang dibekalkan untuk diletakkan dalam gear knob di mana ia membantu menekan tombol plastik putih pada batang gear kereta kita masa kita picit butang gear knob. Selain itu, getah hitam ni juga membantu meninggikan kedudukan gear knob kita. Kalau macam saya akan pakai 2 biji getah hitam ni untuk ketinggian gear knob yang selesa bagi saya. Next, bolehlah letakkan balik spring dalam gear knob dan pasang balik tudung gear knob ni. Seterusnya, bolehlah pasang balik gear knob ni dekat batang gear kereta kita. Seterusnya, dengan menggunakan Allen key yang dibekalkan, ketatkan 3 skru yang terdapat pada gear knob tadi. Last but not least, kita test sekali lagi gerakkan batang gear ni dari gear parking ke gear L untuk memastikan gear knob berfungsi dengan baik. Oh ya guys, kalau butang gear knob ni terasa terlalu keras untuk ditekan, korang bolehlah potong sikit gelung spring dalam gear knob tadi mengikut kesesuaian. Macam saya memang tak pakai terus dah spring ni sebab dah pakai 2 getah hitam kat dalam gear knob tu kan. So bila buang spring, nak tekan tombol gear knob pun rasa best je. Tak keras sangat dan tak lembut sangat, just nice. So benda ni bergantung pada selera masing-masing. Dan bagi pendapat saya, gear knob asal tetap yang terbaik. So itu saja konten kita pada kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan untuk channel ini. Semoga berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.